sahlan wa marhaban bikum ila my YouTube channel. Okay, so basically semasa video ni dirakam adalah semasa video ni dah berakhir. Macam mana tu? Okay, sebenarnya Masih nak rakam video ni untuk bagi tahu semua orang. Saya dah kembali untuk buat video, insyaAllah. Okay, so about after 5 hingga 6 berapa ya? 2000, tak ingat last buat video berapa. Tapi dah bertahun-tahun lah dah tak buat video. Jadi kali ni masih kembali dengan berbagai jenis video. Okay, mungkin lepas ni masih akan lebih kepada video tentang lifestyle. Yelah sekarang kehidupan, untuk yang belum tahu ataupun semua dah tahu. Sebab mesti yang tengok-tengok ni kawan-kawan saya kan, anak-anak murid saya. Okay, untuk pengetahuan semua, saya dah lama dah tak buat video. Last rasa 2022. Sekarang saya kembali semula. Sebab saya rasa this is the right time, masa yang tepat untuk buat video. Sebab keinginan tu dah ada, jadi kita jalankan terus. Gitu. Sebab tujuan nak buat video, nak buat YouTube ni semula untuk kenangan masa akan datang. Dah tua nanti, dah ada anak, boleh tunjuk video-video. Mak engkau macam ni dulu dek. Okay, so untuk pengetahuan semua, saya sudah berkahwin. Alah, buat sesi pengenalan. Okay, sebab dah lama tak buat kan. Takut ada follower-follower yang lama, subscriber yang lama. Dah muncul semuanya dia ni. Kalau ada lah kan. Harap so, ada lah. Right now dah 2025 ya. Dah bulan 11 2025. Dah ujung bulan dah. Ujung bulan, ujung tahun dah. Jadi alhamdulillah, saya masih lagi bernafas, masih sihat, alhamdulillah. Dan makin gemuk. Itu yang betulnya. Okay, so kepada subscriber yang lama, terima kasih masih subscribe saya. Dan kepada subscriber baru, welcome to my YouTube channel. Ataupun trademark saya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila my YouTube channel. Okay, terima kasih tonton kerana menonton video saya. Untuk video pertama ni, saya harap korang faham lah. Sebab dah lama tak buat video, jadi dia macam awkward sikit. Nak cakap pun macam nak cakap tak nak cakap. Ayat pun macam bergabur-gabur. Dan tak pasti video ni akan tempoh masa dia berapa lama pun tak pasti lagi. Okay, mungkin video ni jadi pendek ataupun dia panjang, tak pasti. Tapi saya rasa pendek lah. Sebab first time after macam comeback semula kan. So tak tahu nak cakap apa. Video pertama ni Masih akan buat about macam vlog a day in my life, ataupun lebih kepada what should I do in my life. Gitu. Sebab selalunya tak konsisten pun buat. Selalunya hari ni tiada baju, esok tak sedia baju. Hari ni masak nasi, kadang terlupa masak nasi. Normal. Kau jangan risau, itu normal. Tapi jangan kerap buat. Itu suami saya cakap. Gitu. Okay, so korang enjoy this video. Okay, saya harap korang support saya komen-komen sikit, like, subscribe, supaya saya rasa tak down lah kan. Cepat koyak Gen Z cepat koyak guys. Buat video sikit, view rendah dah koyak, tak nak buat dah. Macam tu. Tapi insyaAllah lah. Okay, saya pula masih nak buat video ni supaya menjadi kenangan lah. Lebih kepada kenangan, memori. Supaya nanti dah tua kerepot, kalau umur panjang, boleh tengok semula. Okay, so you guys enjoy this video. Thank you for keep supporting me. Okay, that's all lah kan. Kita proceed terus ke video a day in my life. Okay, ciao. Hai guys, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila my YouTube channel. So, sorry kalau suara aku perlahan sikit sebab suami saya tengah tidur. Jadi sebab dia tak sakit kepala, jadi saya kena cakap perlahan sikit. So, hai. Apa nak cakap kan? Sebab dah lama tak buat video, jadi tak tahu nak cakap apa. Jadi, first of all, inilah video setelah sekian lama kita comeback video. Kita buat video semula dekat YouTube.
So aku pun dah lambat sebenarnya sekarang. So tak boleh nak cakap banyak sangat. Jadi hari ni kita nak buat video A Day in My Life ataupun What Should I Do in My Life. So yeah, hari ni hari Rabu and sekarang dah pukul berapa sekarang dah pukul 6.30 pagi, yang di mana aku dah lambat. Sepatutnya aku 6.30 tu aku dah siap. Jadi okay, let's go. So sebab kita dah lambat, aku tak dapat nak tunjuk aku make up macam mana apa semua, persiapkan, get ready with me. So aku just tunjuk je lah apa yang aku pakai. Okay, first of all skincare untuk pagi aku pakai Get To Glow, nak habis lah. Okay, yang bagusnya Get To Glow ni kan, kalau kita pump selalunya dia kat bawah kan, tapi ni kalau kita pump dia makin lama makin naik atas. Sebelum ni pump ni kat bawah ni, nampak kosong bawah ni. Sebelum ni dia kat bawah, tapi bila makin lama dia naik atas sangat kita. Okay, lepas tu kita pakai this one. Yes, okay. Yang ni aku baru try. Yang ni tinted dengan tone up sunscreen. Lepas tu aku pakai compact powder dari Skintific kod 04. Memang sekarang kulit aku pun tengah burn, jadi 04 ni okey lah. Okay, tak buatkan muka aku kelabu. Selalunya aku pakai 03. Lepas tu aku pakai eyeshadow palette daripada Sticky Girl. Tapi ni nak habis dah, nak tunjuk pun macam memalukan. Nak habis dah. Lepas tu aku pakai lipstick dari Pandan Lab Code Baby Cup. Okay, Pandan Lab. Dan juga aku compare dengan Wardah Color Fit Code 11. Okay, tu je aku pakai untuk makeup. Okay, so kita jumpa. Aku bersiap dulu, kejap lagi baru kita tunjuk hasil. Tiba. Tapi memang makeup pergi sekolah ni biasa-biasa je. Mana yang sempat je kita tepek. Kadang ada hari ada event kat sekolah baru rajin sikit pakai foundation. Okay, so ya, kita bersiap je bye. Okay guys, sekarang saya dah siap. Okay, this is my look. Tiba macam sama je. Okay, aku memang tak pakai mascara ke, tak pakai tak buat kening, sebab aku rasa kening aku tak ada terlalu botak. Mascara aku rasa menyusahkan sebab kadang sehari ni aku ada latihan sukan. Jadi kalau aku pakai mascara, even aku pergi sekolah tak ada suka pun, aku rasa macam benda tu menyusahkan aku. Jadi it's okay. This is my look. Okay, sorry belakang saya pas sikit. Silah kan, busy, tak sempat nak ngemeh. Okay, kita dah lambat sebab kejap lagi aku nak masak nasi, nak bersih baju, memang kena rushing. Okay, so let's go. So now we going to school. So sorry aku tak pakai mic sebab casing aku ni susah sikit kalau pakai mic. Nanti aku nak tukar casing baru. So sebab casing aku ni macam tebal, jadi bila masukkan mic tu dia tak fit. Okay, so now sekarang pukul 7.2 minit, yang sebenarnya memang dah terlambat. Selalunya aku keluar pukul 6.50, 6.45. So that aku boleh sampai sekolah sebelum pukul 7. Pukul 7 lebih lah. Okay, sebab perjalanan sekolah aku ni mengambil masa dalam 10 ke 15 minit. Depends on traffic. Kawasan aku ni memang Felda, tapi biasalah kalau Felda kan jalan ni satu lorong je. Lepas tu biasanya bila
pilih satu lorong, ada lori ke yang bawa sesuatu, so dia menghalang perjalanan aku. Jadinya ni kategori lambat lah. Tapi selalunya lambat pun selalunya lagi seminit 2 sebelum tepat pukul 7.20. Sebab aku punch card pukul 7.20. Bila aku mengambil masa 10 minit 10 ke 15 minit, okay, with one traffic light. Satu traffic light saja. One apa panggil? Bukan one way, macam one line je. You ke? Dia macam kalau orang kan ada dua lane, one lane. Aku nak cakap apa pun bela. Okay, sebab ni kawasan Felda, jadi kiri kanan kelapa sawit, and then kalau ada lori yang slow tu susah lah sikit nak motong. Kalau tak ada tu tapi aku jarang lah memotong kat kawasan ni sebab scary tu. Scary sebab kereta-kereta kat sini unexpected. Sebab semua laju-laju, semua rushing. Jadi untuk selamat aku tak potong lah. Kalau rasa selamat sangat untuk potong, baru aku potong. Kita tak apa, yang lambat tak apa, yang penting selamat. Sekarang ni dah 75 minit, dah lambat ni. Selalu 75 minit aku dah nak sampai di sekolah. Selalunya dari traffic light ni nak ke sekolah memang sedang 5 ke 7 minit je. Kalau tak ada kereta lah. Kalau ada lori, ada kereta yang slow, lambat sikit. Tepat sampai pukul 7.15. Jadi let's go. Kita punch kat lagi 5 minit je. Jom, let's go. Okay, lomba ini kita ada tahun 1, tahun 2, tahun 3 sampai tahun 6. Betul? Okay, ada beberapa peraturan yang perlu awak ikut dan awak kena tahu. Kalau lepas turun, baru awak boleh melompat. Bila dah lompat, dia akan angkat bendera. Okey, kenapa? Janganlah bagi orang yang belum melompat. Saya nama pada masa. Aku nak susun ikut saya nama nanti kau susah. Boleh? Tak pakai kasut boleh, tak pakai kasut tahun tak 1 boleh. dulu. Tapi bukan tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Betul? Ha? Siapa yang pegang kasut kalau tak bagi dia. Alright. Okey. Yang dah aku aja. Kalau main pulang. Terus je. Okey. Alright. Saya rakam, saya rakam. Nama saya dengan saya. Boleh lah awak ni ambil gambar. Oi. Gambar. Oi. La ilaha illallah. Hi guys, so now Masih dah balik sekolah. Lepas tu tadi dah pergi kedai kopi semua, lepak dengan geng-geng cikgu-cikgu. And now Masih dekat netball, court netball. Ada training netball sampai pukul 6. Tapi tadi on the way balik daripada kedai kopi tu lebat sangat-sangat hujan. Tadi sampai tak dapat jalan. Tapi slow Alhamdulillah sampai. And now kita ada training netball. Okay, so Masih dah beli air. Dah isi dalam botol ni. Beli air spritzer tadi dekat, apa nama kedai tu? Ni apa kotor beli dekat Pet and Shell. Lepas tu now kita training netball dulu sampai pukul 6. That's all. Guys, tadi aku ni Masih ni beria lah. Kan cakap nak training netball bagai lala aku tak rakam satu pun. So dah settle
kita dah netball. Actually tadi nak rakam, tapi tadi sampai masuk court tengok handphone tinggal bateri 5%. Jadi tak bawa power bank apa semua. Tak rakam, tak record. So korang bayangkan je lah masih training. Sumpah masih training tadi netball. Tak rakam, tak ambil gambar apa. Lepas tu orang lain pun tak ada yang ambil gambar pun. Basically adalah juga orang yang ambil gambar. Hari ni semua macam sebab tak tahulah kenapa terlupa. I think video ni akan berakhir di sini sebab masih aktiviti malam-malam dah tak ada buat apa sangat. Selalunya masuk rumah, lepas training saya masuk rumah, rehat, mandi, rehat, and then teruskan berehat sampailah tunggu suami saya balik. Itu dia punya flow dia. Selalunya mandi, rehat, solat apa semualah. Kalau boleh solat. Lepas tu rehat je dalam bilik. Tak tengok Netflix, tengok main handphone. Lepas tu je lah aktivitinya. Main handphone, main game, tengok Netflix. That's all. Okay, sebab biasanya memang malam time to rest lah. Sebab seharian dah penat daripada pagi tadi sekolah and then kita netball. Okay, so itu je lah rutin saya untuk hari ni. Tapi mungkinlah akan di-update lagi selepas ni kan. Kalau ada new activity, new lifestyle, saya akan update lah. Jadi inilah a daily in my life yang boleh saya tunjukkan. Mungkin video ni akan menjadi terlalu pendek. Jadi terima kasih siapa yang menonton daripada awal video sampai sekarang, sampai akhir video ni. Terima kasih. Semoga korang menyokong menjadi pula terus support saya buat video. Sebab saya memang dah lama sangat sebenarnya nak buat video ni, tapi this is my time. Inilah masa yang saya rasa sesuai dan saya rasa macam saya pula sorry kalau macam penyusunan ayat macam berterabur. Sebab dah lama sangat tak buat video, jadi macam tak tahu nak cakap apa. Macam apa yang dalam otak tu main lepas je. Macam tu. InsyaAllah in future kita akan buat video lagi. Just nak kembali menjadi seorang Masyi yang suka bercakap depan kamera. So thank you guys for watching. And see you in the next video. Kita tengok next video kita buat apa pula. Okay, bye guys. Kata-kata outro saya, apa yang nak fikir jap. Apa yang terjadi dalam hidup awak sekarang bukan bermakna selamanya akan sama seperti ini. Semua yang terjadi sekarang ada hikmahnya. Jadi enjoy your life. Layankan aja apa yang terjadi. Jangan berhenti, jangan mengalah. Berehat tidak mengapa. Panjang pula. Berehat tak apa, yang penting jangan menyerah. Gitu. Minggu depan kita reka semula yang lain, yang lebih cantik lah flow dia. Ni macam burun tau. Okay, thank you guys for watching. Bye.